Assalamualaikum, selamat datang ke berita anti-scam. Kejayaan Opharsh dan tangkapan sedikit penukaran mata wang asing yang tidak wujud di Pahang. Tahniah kepada pasukan JSJK PDRM. Kes pertama merupakan kes sindiket pelaburan tidak wujud. Operasi telah dijalankan di sebuah hotel di Triang Bera, Pahang dan hasil kerjasama pasukan risikan dan operasi JSJK Bukit Aman, JSJK Pahang serta BSJK di Bera telah berjaya menahan 8 orang warga negara China berumur antara 21 hingga 39 tahun. Untuk tanggapan bagi kes kedua pula ialah tangkapan terhadap sindiket penukaran mata wang asing yang tidak wujud. Operasi telah dijalankan pada 2 Disember 2025 di sebuah permis di Puncak Lestari, Mentakap Temerloh, Pahang dan telah berjaya menahan 5 individu berumur antara 29 hingga 39 tahun. Ketua Polis Pahang menasihati orang awam supaya tidak mudah tertipu dengan helah-helah skamer dan sentiasa berwaspada dalam setiap transaksi pindahan wang yang anda lakukan. Tim JSJK Bukit Aman, Pahang dan juga Bera, tahniah saya ucapkan, anda memang awesome. Tangkat lagi Mat, tak cukup lah, nak lagi, kita nak lagi. Sekian, Rahmat Fitri Abdullah, berita anti-scam hari ini.